Okey, kita nak cari selebriti yang paling menaik di antarabangsa. Okey, hari ni kita nak cari punya favourite terbaik lah. Yang pertama adalah Adam Sandler. Adam Sandler ni, dia orang ni memang suka apa semua tu kan. Kalau rasanya belum pernah kenal, aku rasa nombor yang ke 10 je lah. Alicia Keys. Nampaknya belum pernah je lagu Alicia Keys ni. Aku rasa nombor yang ke 9 lah. Ini Bella Hadid yang sokong Palestin. Wow, ni model yang sokong Palestin ni, aku rasa kena nak bawa ranking nombor 2 lah. Lepas tu Billie Eilish. Wow. Aku suka Billie Eilish ni sebab lagu apa ya? Lagu yang tema Barbie-nya tu. Okey, aku rasa nak pilih nombor 3. Calvin Harris. Belum pernah lagi lah. Aku rasa nombor 8. Ini pelakon yang Wednesday ni, Catherine Zeta-Jones yang pernah berlakon berada kat Malaysia di Entertainment. Aku rasa Catherine Zeta-Jones tu dia sebut kata Kuala Lumpur ni, wow, memang mantap gila. Aku rasa nombor 4. Aku rasa pelakon Wednesday terbaik ni, aku rasa nombor 4 lah. Chris Hemsworth yang watak sebagai Hulk tu kan dalam Avengers. Okey, aku rasa nombor 5 dia. Inilah yang pernah kenal ni, Cristiano Ronaldo, pemain bola sepak Portugal. Aku harap Ronaldo menang ke World Cup nanti. Jual World Cup ni suatu hari nanti. Aku rasa nombor yang pertama. Eddie Murphy, tak pernah kenal. Aku rasa nombor yang ke-6. Okey, hari ni yang aku pilihnya ada 4 ya, iaitu Ronaldo, Dua Lipa, Bella Hadid, Billie Eilish dan juga Catherine Zeta-Jones. Aku rasa memang aku minat dari dulu sampai sekarang. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk anda semua. Okey, bye. Assalamualaikum.